SD card untuk DJI. Lepas ni dah tak payah nak vlog guna handphone dah tahu. Guna Osmo Pocket. Kita nak pergi ke BP Mall untuk cari SD card. Tapi tak ada lah. Hari ni nak shoot hari raya. Nak kena shoot bag ni dengan kasut. Jam gila weh. Sekarang pukul 5. Nak pukul 6 dah. Okay, bye. See you guys sekejap lagi. So, I dah settle beli SD card. SD card dia RM88 termasuk warranty and 64GB je. So, now kita nak pergi shoot review. Review raya, kasut raya dan bag raya. So, driver kita dah makan apa ni? Papa roti. Okay, sekata ada berkata? Tak ada. Driver kita ni tak apa tu nama dia? Spotting langsung. Spotting sekarang. Farah busuk. Okay, let's go to the place. Tempat kita nak pergi ni adalah nama tempat tu adalah O Street. Dekat situ banyak-banyak orang tangkap gambar, shoot video. So, let's go ke O Street. O Street sumpah tepi ni je. Now, kita nak makan Papa roti. Oh, ingatkan dia makan roti ai. I macam tak biasa untuk pandang kamera. Sebab kalau handphone kan, I suka pandang skrin tau. Jadi mata I ke bawah. Sekarang ni kena pandang kamera. Merah betul. Apa? Cameraman apa? Cameraman tak berbayar. Tak ikhlas ke cameraman? Tak. Okay. DJI ni kereta combo ni ada satu je mic. So kalau ada duit lebih lagi, I akan beli lagi satu. So senang sikit kalau nak buat vlog, nak orang lain pakai mic juga. Ada 2 mic, okey lah. Pun kalau ada mic lain yang murah sikit yang boleh connect dengan DJI pun okey. Sebab DJI ni harga dia keras tau. Tapi macam bagus je. By the way, I akan guna kamera DJI ni sebaik-baik yang mungkin. I nak jadi pembuat vlog yang apa orang kata, konsisten. Macam setiap kalau pergi tempat-tempat menarik, buat vlog. Sebab tak payah nak guna-guna handphone dah. So kita guna DJI ni. Guys, so kita orang dah habis shoot dekat Old Street. Sekejap, lighting kat sini tak lawa. Kita cameraman okey? Okey. Mana muka cameramannya? Okey. Okey. Ni adalah Old Street tau, tempat kita orang selalu dating. Sekarang ni kita nak pergi makan ayam gepuk. Ayam gepuk Top Global. Kita akan buat vlog satu hari ni. Ini adalah vlog first pakai DJI and teman shoot. Okay guys, now kita dekat ayam gepuk. Saya dah tengah beli apa tu nama dia? Kopis goreng sebab tinggal. Cara ayam gepuk tengok ais, it's always our favorite. Berapa ringgit? RM3.70. RM3? Oh. So, sementara tu kita tak boleh makan lagi tau. Sebab kita nak tunggu kopis goreng dia. Tak ada straw ke? Ada. Memang guna cara lama. Boleh apa? Oh, cara lama. Save the total. Betul. Sebabkan tu pun buat tripod, so kita tak boleh record. Yeah. So this is kopis goreng. Kita orang makan dulu tau. Kau tahu tak, gepuk kat sini kan sedap tau, tapi pedas gila-gila. Kita orang ambil pedas biasa Betul. Pedas biasa tau. You angguk lah kat sini. Kita orang
Kita nak ambil ambil pedas biasa tapi pedas gila. Dia tak ni. Dia tak detect. Tak. Dia muka lah. Oh, dia tak detect benda dia tak objek ah. Macam Dia kena tak ada muka. Kena tak ada muka. yelah macam ni kan. Ambil gambar dia. Tadi kan ada abang tu dia cakap tak nak rekod dia ke. Kita orang macam ni. Ni je lah vlog hari ni tau. Tak menarik pun sebab first time vlog. Sebenarnya masih edited lagi. Nak tengok muka sendiri dalam kamera. So tak tahu nak cakap apa. Okay guys, so ini sahaja kita punya vlog pada hari ini. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye guys. Thank you for watching. Cepat tutup. Bye guys. Thank you for watching. Tutup.